Tahu tak? Kita duduk kampung tu sekalian, tuan perasan tak? Kita ni rumah kampung mana ada pagar? Bukan je rumah tuan-tuan lah ni. Bukan takat pagar luar, pagar luar, pintu pun pagar, tingkap pun pagar. Nu siling tempat bubuh tangki air tu, siling pun tuan-tuan pagar ni. Tak cukup siling tu, saya ingat lubang tandas pun tuan-tuan pagar nanti. Siapa duk dalam penjara ni? Pencuri dalam penjara kan tuan-tuan dalam penjara. Masuk rumah cepat-cepat, lock pintu lagi, lock cepat. Kita duduk dalam penjara ni. Dulu-dulu mana ada lagu tu, rumah kadang kunci pun tak. Orang kampung dulu panggil pedai ayam. Pak saya lah. Pedai ayam tu padlock. Saya kenal padlock ni tuan-tuan ke belakang. Dulu-dulu padlock pun tak ada. Rumah pakai selak ke tu ya. Dia tak betul ni. Wanita selalu berlakon macam duk KL sangat lah. Lupa daratan habis ni. Tapi ingat dulu bahagia duduk kampung tu dah. Balik sekolah, mak ayah tak ada kat rumah, duduk bendang lagi. Pergi makan di rumah jiran. Bukan adik-beradik pun. Makan lagi? Tak makan? Makan tu. Balik pergi makan di rumah jiran tu. Kita pergi mandi sungai belakang rumah. Sehari yang tunggu tepi sungai tu bukan ayah kita tu, jiran sebelah mana. Ambil patah ranting kayu tu, hanik kah kita pun sama naik dia walak belakang berpak balik rumah berani cakap kat pak, oh tak berani yo tahu cakap kat beritahu kata ni dia balu lagi kat atas. Pasal apa je lagu tu? Pasal dia anggap kita ni macam anak dia ni. Hubungan setiap jiran ni macam adik-beradik, walau tak ada sangkut adik-beradik pun. Tahu pasal apa? Ada barakah. Barakah tu pasal bagi makan. Nabi SAW kata makanlah berjemaah kerana di situ ada barakah. Rupanya Allah itu amalan kita yang kita duk buat dulu, yang Allah bagi kasih sayang sama. Mana ada duk berkelahi jiran-jiran ni. Macam kita duk lah ni. Jiran sebelah rumah ni tak bercakap apa lama ni berkelahi. Kenapa? Pasal putus hati, tak ada barakah. Lepas tu orang tua-tua dulu buat apa? Gotong royong buat makan. Malam Jumaat buat makan. Dulu kita pergi sembahyang Jumaat tuan-tuan, lepas sembahyang Jumaat ada makan. Betul tak ni tuan-tuan ni? Zaman-zaman saya ni Gen X ni depa Gen Z ni depa tak aktif dan depa sunat laser depa tak tahu tuan-tuan ni. Kita sunat batang pisang punya dulu kan. Subhanallah. Tuan-tuan, dulu zaman kita sembahyang Jumaat, lepas sembahyang Jumaat pun ada makan. Kerja makan ni tuan-tuan. Lepas tarawih jangan cerita lah, mana tempat lain moral ni orang Melayu ya. Lepas tarawih makan. Tak bayang tarawih mereka masak kat depan. Nak cerita dengan orang Melayu dengan makan. Dia antara yang mereka buat tuan-tuan, mereka ambil kisah. Kisah nah. Bukan warid sahih pun. Kisah Nabi Nuh AS terdampak, kemudian ada kacang, ada apa, tengok apa yang ada baki-baki tu, rebus jadilah makanan tu, bukan makanlah baki-baki makanan yang ada tu. Lepas buat tu nama bubuk sora. Bukan cerita nak makan sangat, tapi nak cerita nak mengeratkan silaturahim, bergotong royong pada hari tersebut. Cuma kalau nak cerita perintah apa nak buat hari Ashura tu, bukan buat makan, tapi puasa. Apa nak buat gotong royong masak-masak lah, tapi sehari masak buat untuk buka puasa, boleh kan? Betul kan? Kita membuatlah hari-hari apa? Hari itu kita puasa. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad, su'ila an siyami yaumil Ashura faqala yukaffiru sana madiyah. Nabi SAW ditanya tentang keutamaan puasa hari Ashura. Nabi SAW kata akan meleburkan dosa setahun yang lalu. Itu kelebihan puasa. Nabi SAW sampai di Yathrib. Nabi SAW tengok orang Yahudi duk puasa. Nabi tanya mereka ni puasa apa? Mereka ni puasa bagi merayakan hari, mengenang hari pembebasan Nabi Musa dan Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun. Hari yang mereka terbebas tu, mereka terbelah laut tu, sampai dekat situ, selamat daripada cengkaman Fir'aun yang beratus tahun tu. Subhanallah.
maka orang-orang Yahudi puasa hari tersebut. Nabi SAW kata kita ni lebih utama kepada Nabi Musa itu berbanding mereka. Jom kita semua puasa. Saat itu Nabi perintah pada kita seluruhnya umat Nabi Muhammad untuk puasa hari Ashura. Dan Nabi SAW suruh kita untuk membezakan sari.